Kalau diberi pilihan, anda nak simpan 100 gram emas atau anda nak simpan duit tunai dengan nilai yang sama. Jom kita kira. Hari ini 100 gram bunga emas ini bernilai lebih kurang RM57,000. Kalau simpan duit tunai RM57,000 dalam bank 10 tahun akan datang, nilainya masih sama RM57,000. Tapi kuasa belinya makin kecil disebabkan oleh inflasi. Sebagai contoh, RM50 dulu boleh isi penuh satu troli. Tapi sekarang RM50 mungkin boleh dapat 1 hingga 2 barang sahaja. Tapi kalau anda simpan 100 gram emas hari ini, 10 tahun akan datang, nilai emas berpotensi untuk naik seiring dengan harga dunia. Kuasa beli terpelihara, malah nilainya makin lama makin bertambah. Bezanya jelas, simpan duit tunai nilainya makin lama makin susut. Emas nilainya terpelihara. Sebab tu orang kata emas adalah pelindung nilai kekayaan sebenar. Kalau anda diberi pilihan hari ini, jangan biarkan duit besar anda cair begitu sahaja. Tukarkan kepada emas biar nilainya terus terjaga dalam jangka masa yang panjang. Harga gold bar 100 gram hari ini nilainya adalah RM26,000 pada tahun 2022. Hari ini harganya dah meningkat menjadi sekitar RM57,000. Jadi kalau anda berminat untuk dapatkan 100 gram bunga emas ini, boleh isi borang sign up di profil saya ataupun terus hubungi saya untuk saya guide dan bantu anda alihkan simpanan jangka masa panjang anda ke dalam bentuk simpanan emas supaya terpelihara nilainya. Jom simpan emas.